Lepas tapi nak raga kepek man. Tanya tak buat sihat. Aduh. Kita tak buat pada yang Mujahidin. Kena ngelak tu. Pete tak buat orang lain. Hana tertulingan di dalam. Alah ada dia tak sabar-sabar sial. Tangin daya. Isang tak terjud ni tak lagi bapanya. Hampir. Hanya, lum karak hon ni ja. Tak jabut. Apa RBT mantau. Nyo pak anu duk kau. Abang karak nyo. Lamnya. Jadi kadu masalah raga. Jut. Pak la jabut man. Ina ada yang jadi. Najau, ni jo ham demu ngabang karak ni. Anjir ina. Entah je, tak abang pek mantau. Nu ja ya. Alah, di raga le kuan jara. Alah, oh my. Mungkin apa lah bacun tu. Aku pakai nak kajak but. Mia kan kajak but, aku tencam kara aku. Ungkap pian nak lagut. Ada jud, nang pala ambil. Bak wancak roh banyak. Noh ke bambu dah lagi. Wah. Ada pun pusing bunuhan ni tim. Tiba mereka bantu orang jabut kot le pala tu. Ada hang lagut bunga lagut singa. Mereka belum betul kajak but. Betul. Mami betul orang jabut. Ya betul, nak pala tu. Buka apa? Nyo mi re long ayo dong jauh mana musan long. Garap tak mau lu buka. Sana pek. So pek. Buka mak. Mak tu. Cara sabe dengan alasan mengaji perang umat Islam sebodohnya. Tekaan coba tenang roh Islam berwakilnya damai dalam dunia. Semiliki dengan akaya syedara Bangetia saban urut akalon sabit Anak pipi umat Islam yang binasa Anak pipi umat Islam yang binasa Nyerutanya dalam tak ikut bila awalnya Anak senang di kafinya Bang, kata bang tolong. Ada katranya napun mayang. Aduh dah dah. Yang buka tu. Ya. Ini makanan. Jadi ino kajak but. Mungkinnya ada lalu. Katrik jabut. Ana. Jadinya budaya dia yang. Dalam radio, acina apa? Pak, dulu sang. Apa? Oh, baru Mujahidin. Urinang nasi. Nasi, ide waktu dalam minum. Renang ipai waktu. Oh, beda-beda tempat. Jadi kerja kenang enggak jabut. Lagi yang dayah lain. Bubuk kenang dayah lain kala si. Dayah lain. Jojo. Mengaina nyapa malu. Nyapa dayah. Kau mengainan kotor. Oh, ngontok kat sama si dayah nan dayah. Kat sama si tungku mandung. Enggaklah aku dak dayahnya. Bekar ni man gabuk ni. Putra mak kelebihan man bak dayahnya. Ana pun dong. Yang badaya darah Mujahidin. Nak karate. Nabut. Gagal nak jadi demo lah. Lagi demo roje. Mana nak pun lo. Oh, yang buat dayah rok ya? Ah. Oh,
udah pui long. Nak ramai nak urung ya? Kubrak ramai. Urina bi ramai. Kau pimpinan main dayahnya. Pimpinan dayahnya. Abi Muslim Matairi. Naga yang dakwah-dakwahnya. Hanya itu rilom. Anak kau lenduri ya. Manja benar ke ni kalau dakwah abinya. Nak apa buka kaset? Nah, Oh, beres ya. Buka katren Cina apa? lang tem terus. Buka katren juga kak. Amri. Marah nak bahaya nak jabut. Benar nak tanya. Pasal semua bird. Rah ni Cina. Mana nak jabut? Be katanya orang dua ya. Long kat dua aku. Rah nanti mendau bud. Rah nak bah. Yang kau orang tu ha. Nah jadi buat leh. Mentang ngai si. Bang nanti nak batas. Dah dua api mentang wajib jabut. Okey rah nah. Ni mentang jabut. Dia tak carang long rah ni. Begah ka duha na wajib boleh. Dia banyak buatnya nak batas. Kalau gajak kuliah. Abang ka duha. Nak tak boleh. Dah mau ada bang. Si bang. Gak. Buka gak pada dia apa? Kedua nak abang apa? Lagi. Nama ada bang. Intat anak bak dayah kamu supaya kamu didik anak-anak dron mi dan ayah menjadi anak-anak yang mutuah, bahagia dan menjadi harapan bangsa dan agama. Bak dayah Darul Mujahidin akan kamu bimbing anak-anak dron sesuai dengan minat dan bakat. Bila anak dron na bakat dan minat untuk wujud ke sira ulama, insya-Allah kamu didik mudah-mudahan berteruh cita-cita, iaitu kamu beri ilmu-ilmu pengetahuan sesuai dengan daerah-daerah lain yang ada di Aceh. Kemudian juga pada daerah kamu didik anak-anak drone wujud ke dai-dai, wujud ke pendakwah, baik pendakwah lokal, bahkan mudah-mudahan wujud ke pendakwah tingkat nasional, bahkan internasional. Kemudian juga di daerah kamu didik anak-anak drone, kamu bekali dengan ilmu-ilmu bela diri supaya jika pejuang di jalan Allah, menjadi mujahid fillah, di orang-orang yang berjuang demi menegakkan kebenaran. Oleh karenanya kamu perlu beramai badayahnya supaya yang ramai urung-urung kita didik wujud tentera-tentera Allah. Karena akhir-akhirnya tertipu bersama kiban musuh Allah yang menyerang umat Islam dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jalan. Maka perlu pemuda-pemuda kedanyo, anak-anak kedanyo menjadi benteng agama kedanyo. Dengan jalan terpersiapkan anak-anak kedanyo, anak-anak muda kedanyo, generasi kedanyo wujud anak muda yang siap melawan musuh Allah. Baik diserang kedanyo dengan budaya, siap dilawan budaya, yang diserang kedanyo dengan kekuatan, bersiap lawan dengan